Ya, Assalamualaikum murid-murid cikgu. Kembali lagi di Genius Math with Cikgu Adina. Okey, hari ni cikgu akan ajar cara nak siapkan buku aktiviti matematik jilid 1 untuk tahun 1. Okey, muka surat 8 dan 9. Okey, murid-murid boleh sediakan buku aktiviti dan alat tulis dan buka buku aktiviti ke muka surat 8. Okey, kalau sudah, cikgu boleh start Okey. Jadi untuk muka surat 8, kita tengok yang first ni. Okey, dia kata aktiviti 3, nombor 1, warnakan objek ikut abakus. Okey, warnakan objek ikut abakus. Baiklah, kita tengok abakus dia. Okey, untuk pengetahuan murid-murid dulu cikgu nak tunjuk abakus ni dia ada nilai. Okey. Yang murid-murid boleh tengok kat sini, yang ini nilai dia 5. Kalau dia jatuh nilai dia 5. Okey, untuk yang bawah ni, kalau setiap satu ni ada 4 kat bawah ni kan. Untuk satu dia bernilai 1. Jadi kita kembali. Okey, jadi kita tengok balik dia punya question. Okey. Bila dia ke atas ni, kalau dia macam ni, dia bernilai 0. Sebab kalau nak kira dia mesti yang kat bawah ni, kalau nak yang kat bawah ni kena gerak pergi atas, kena berduduk dekat sini. So, kalau nak kira yang atas ni juga, yang kat atas ni kena duduk kat bawah. Okey. So, kita kira kat sebelah dia. Okey, kita tengok kat sebelah dia. Sebelah dia yang bawah ni tak gerak langsung, tak pergi atas. Jadi bawah tu tak ada nilai apa-apa lah. Tapi dia punya atas gerak. 1 ke bawah dia gerak. Dia gerak turun bawah. Okey, seperti yang cikgu cakap tadi, untuk yang ni bernilai 5. Ni dia punya nilai 5. Kalau dia turun nilai dia 5. Jadi bila 5 dan ni 0 dan ni dia nilai dia 5. Jadi kita kena warnakan Lego kat sebelah ni 5 biji. Okey, kau boleh ambil warna. Cikgu nak warna biru. Warna biru je. Okey, kita warnakan 5. Okey, warna cantik-cantik sikit. Okey, kita warnakan abakus. Kita warnakan Lego kat sebelah ni. Okey, dia sebab dia ada 5 jadi kena warnakan 5. Okey, dah warnakan 5. Okey, sekarang kita pindah ke B. Okey, macam tadi cikgu ajar. Yang ini dia tak turun dan ni pun dia tak naik atas. Jadi dia 0. Untuk yang ini 0. Okey, yang ini nilai dia tadi cikgu ajar 1 kalau kat bawah. Kalau dia naik atas maknanya nilai dia 1. Dan yang ini kalau dia turun bawah nilai dia 5. Jadi 5 campur 1 6. So untuk yang ini nilai dia 6. Jadi kita kena warnakan kat sebelah tu 6 Lego. Okey, ambil color, kita warna. Okey, kita dah warna dah 6 Lego dah tadi. Okey, sekarang kita pindah kat bawah. Okey, yang kat bawah ni okey, sama macam yang kat atas tadi. Yang ni nilai dia tak ada tolak apa-apa. Jadi maknanya yang ini 0. Tapi untuk yang ini tadi dia tambah 1 je. Tadi dia tambah dia tambah 1 je yang kat bawah ni. Tapi sekarang dia tambah 2. Bila 2, okey, bila 2 nilai dia 2 lah. Tapi kat atas ni dia turun bawah, dia tetap turunkan yang bawah tu, maknanya nilai dia 5. So 5 campur 2 7. So bila 7 kita kena warnakan
7 Lego, 7 blok Lego kat sini. Okay, boleh ambil color, kita boleh warna. Okay, kita boleh warna. Okay, kita dah warna dah. Baik, kita pindah ke D. Okay, D kita menghadapi situasi yang sama macam soalan-soalan tadi. Yang ini dia tak bergerak langsung, jadi dia kosong. Okay, yang ini dia tak gerak langsung, jadi dia kosong. Tapi yang ni, okay, ni nilai dia tetap 5. Okay, tapi yang bawah ni dia dah naik ke semua. Jadi nilai dia 4 sebab setiap satu blok ni bernilai 1, jadi bila dah 4 naik, jadi dia ada 4 lah. Okay, bila ni kosong dan ni 5 okay, jadi ni 5 campur 4 9. Okay, bila 9 kita kena warnakan blok pun 9 juga. Blok Lego kat sebelah ni pun 9. Okay, boleh ambil warna, kita boleh color. Okay, warnakan 9 blok. Okay, tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, kita dah warnakan 9 blok Lego. Okay. Okay, bila kita dah warnakan 9 blok Lego, kita pindah ke bawah dia pula. Okay, warnakan nombor. Okay, kali ni dia suruh warnakan nombor. Tadi dia suruh warnakan blok Lego, sekarang dia suruh warnakan nombor. Warnakan nombor ikut abakus. Okay, sekarang kita tengok A. A, yang ini kosong sebab tak ada yang bawah dia tak naik dan yang ke atas, sebab yang bawah dia tak naikkan dan yang dekat atas tu pun dia tak turunkan. Okay, tapi yang ini dia tetap stay. Nampak? Dia tak turun bawah. So, maknanya nilai dia kosong. Tapi yang untuk kat bawah ni pula, dia naikkan 2 dekat atas. So, nilai dia 2. Jadi, kosong campur 2. Bila kita campur 2, dia dapat 2. So, bila dapat 2, kena warnakan 2. Okay, warnakan 2. Okay, warnakan 2. Dah warnakan 2, kita... Okay, ni tadi cikgu tunjuk je. Okay, sekarang kita pindah sebelah. Sebelah dia, ini kosong sebab tak naik ke apa-apa. Okay, yang ini, dia naikkan yang ini, yang kat atas dia tak turunkan langsung. Okay, tapi yang kat bawah dia dah naikkan 4. So, bila 4 dah naik, nilai dia adalah 4. Jadi, kita boleh ambil color, kita boleh warna 4. Okay, 4. Okay, dah warnakan 4. Okay, yang ini. Yang ini, nilai dia kosong sebab dia tak ada yang kat bawah dia tak naikkan dan yang kat atas tu pun dia tak turunkan. Okay, yang ini, untuk yang kat sebelah dia ni, kita boleh tengok yang atas ni dah tak turunkan dan yang kat bawah ni tinggal 3. Yang ajar kita jangan kira kat bawah tu. Sebab kita kira yang dia dah naikkan. Okay, yang dia dah naikkan cuma 1. So, nilai dia 1. Ambil color, kita boleh warna. Ikut nilai yang dia berikan. 1. Okay. D. Yang ini tetap kosong sebab dia tak ada naikkan dan turunkan. Tapi yang ini dia tak turunkan yang ke atas ni. Tapi dia naikkan yang kat bawah ni sebab dia naikkan 3 buah abakus tu, dia naikkan 3 dekat atas. Okey, maknanya nilai dia 3. Macam tu kita nak kira abakus. Kita kena ingat bawah dia 1, atas dia pula 5. Okey. Sekarang kita tengok yang ini. Okey, yang ini untuk yang ini kita boleh tengok. Okey, ini penting untuk yang ini untuk pengetahuan murid-murid. Ini puluh.
PU. Singkat dia 10. Ini SAR. Okey, ni okey. Untuk yang kat sini, SAR dia kosong. Bila SAR dia kosong, jadi kosong lah. Dan ini, okey, untuk yang ini pula, ini dia tinggalkan kat atas, dia tak turun langsung. Lepas tu yang kat bawah ni dia tak naikkan, dia cuma naikkan 1. Jadi ni 1 lah. Okey, kalau yang tadi tu kita boleh tengok kan. Kalau macam contoh macam ni, yang ini kosong, yang ini pula 2. Ni 2, ni kosong. Jadi nilai dia 2. Tapi kalau untuk yang ni, nilai dia 10. Sebab kalau depan dia ada nilai, jadi yang ini dia jadi bila dia ada nilai, dia jadi 10 dia ada nilai, kita kena campurkan dia dengan SAR kat sebelah tu, jadilah 10. Tengok nombor dia yang ni dia jadi 10. Okey, so kita boleh warnakan dekat sebelah tu 10. Okey, 10. Sekarang kita pindah sebelah pula. Okey, sebelah. Okey, yang ini dia kosong, dia tak naikkan dan dia tak turunkan. Okey, yang ini pula, yang ni 5. Sebab dia turunkan. Dan yang ini 3. Okey, bila 5 dengan 3 campur, dia dapat 8. Bila 8, kita tengok kat sebelah dia ni ada 8. So, kita boleh warnakan 8. Kita padah balik. Okey, ni 8. 8. Okey, dah settle untuk muka surat 8 untuk buku aktiviti jilid 1 tahun 1. Okey, lepas kita dah siap warnakan yang ni. Okey, dah siap warnakan semua tadi untuk page ni. Sorry, tadi yang ni cikgu terpadam. Okey, dah siap, kita pindah ke muka surat selanjutnya. Okey, ni muka surat 9 untuk buku aktiviti jilid 1 untuk tahun 1. Okey, kita tengok pula muka surat. Okey, kita tengok pula muka surat 9 Okey, ni muka surat 9. Dia kata tandakan. Okey, tu. Write pada bilangan yang menunjukkan sifar. Dia kata write pada bilangan sifar. Sifar bererti kosong atau tak ada apa-apa. Okey, kita tengok. Okey, untuk A. A yang ni dia ada telur. Dia ada 10 telur. Bila dia ada 10 telur, jadi dia bukan sifar. Okey, kita tengok kat sebelah dia. Kat sebelah sini masih ada telur. Dia cuma tinggalkan 2 ruang kosong je. Tapi dia kata tadi sifar. Sifar bererti kosong, tak ada apa-apa. Okey, kita tengok kat sebelah dia. Yang ini kosong. Tak ada apa-apa telur, tak ada langsung telur. Jadi kita writekan dekat yang ini. Okey. Kita pindah B pula. B dia ada gula-gula. Okey. B yang first dia ada gula-gula. Yang second dia pula tak ada. Kosong. Tak ada langsung gula-gula. Jadi ni dikategorikan kosong atau sifar. Jadi kita writekan dekat sebelah dia. Okey. C dia sama juga. Okey. Okey, C. Awal-awal dia pun dah kosong. Okey. Dah tak ada pensel, tak ada alat tulis. Jadi kita teruskan write. Kita terus write dia punya tu. D. Ada 5 karipap dalam bekas. Kita tak nak 5, kita nak kosong. Jadi kita pindah sebelah. Okey, sebelah dia ada 3 karipap di dalam bekas. 3 karipap pun tak boleh. Sebab dia nak kosong. Tiada karipap di dalam bekas. Ini boleh. Sebab dia kata tadi sifar. Sifar, murid-murid kena ingat. Dia adalah kosong. Okey, E. E ada 7 manik di dalam kotak. Tak boleh sebab dia nak kosong. Murid-murid kena ingat Lepas tu yang second dia ada manik di dalam kotak.
Okey, bila tiada magnet, ini boleh. Jadi kita write. Okey, tadi settle lah untuk muka surat 8 dan 9. Okey. Buat murid-murid yang belum subscribe channel cikgu, sila subscribe, like dan share video cikgu. Kalau korang nak tanya apa-apa, korang boleh komen dekat bawah channel. Nanti boleh boleh komen dekat bawah dan cikgu akan usahakan buat yang korang punya aktiviti yang korang suruh tu. Okey, setakat ini saja daripada cikgu. Don't forget to like, share dan juga subscribe. Dan on lonceng button untuk dapatkan notification baru daripada cikgu. Video-video baru daripada cikgu. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih. Dan Assalamualaikum.